Hai, good morning. Hari ni nak balik dah. Sedihnya. Bangun dulu tau. Menipu. Ya. Menipu. I ada video. I sedar dulu. Tapi I sambung tidur. I dah sedar dah, Nana. Dah lah awal pagi. Now nak call pagi pula angkat our luggage. Sebelum tu, kita enjoy view sunrise dululah from our room sekejap. Wah, cantiknya. Cuba dengar betapa tenangnya. Okay dah, jom. Jom. Cepat pula pagi ni sampai. Macam mana lah nak move on dari tempat ni? Hai. Masa untuk check out. Lepas tu pergi makan our last breakfast. Punyalah awal kita orang yang first kali sampai. I nak breakfast ni je. Tak nak balik. Tak ada mood dah. Happynya dia ni pagi-pagi. Jemput makan semua. Nak omelette. Sebabkan I nak, I sanggup tunggu. Omelette terakhirku. Lepas tu, kita naik bagi buat kali terakhir pula. Cepatnya sampai JT. Lepas tu, ni cara Nana hiburkan I. Nana nak kentut, guys. Oi! Nah. Tak senonoh betul. Lah akulah. Ish, dia ni terhege-hege. Bot dah nak gerak ni. Wah, cantik oh. Kita orang punya luggage pun tak nak balik tau. Sampai dah. Masa untuk pulang ke KL semula. Okay, thank you. Naik kereta ni pula. Kita gerak pergi Terminal Jati Langkawi. Tak boleh lah. Cantik sangat view. Sampai je si Nana ni terus shopping coklat. I punya yang pangku hari tu pun tak habis lagi. Pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang. Ayolah naik ferry. Si Nana ni bongok beli seat nombor berpisah. Si bodoh ni beli tiket. Asing-asing. Bongok. Dia ni kan. Geram betul. Main dia. Gami. Betul lah. Game mai game. Why? Teh. Dengar orang. Okay. Ibu itu dosa. Now, kita orang nak naik bas pula. 9 jam tau perjalanan, lama gila. Baru sampai KL. Okeylah, sampai di sini saja. Bye.